Kalau korang travel nak bawa power bank yang flight approved, ini dia power bank yang senang nak masuk poket, ringan. Cara-cara nak guna dia pun sangat unik. Dia disediakan dengan kabel type C 2 macam ni. Cabut je dekat bahagian sini, so kita boleh guna kabel dekat sini. So kalau kita nak charge bateri ni pun guna casing ni yang sama. Cara nak buka bateri ni untuk tukar, buat macam ni je. Lepas tu kalau nak masukkan dia, make sure negatif positif. So positif di bawah, negatif di atas. Jadi tutup je. So terus boleh charge. Okey, untuk fast charging dia menggunakan 22.5 watt. Memang sangat laju. Setakat ni aku guna puas hati untuk power bank ni. Untuk satu bateri ni dia ada 5000 mAh, sesuai untuk satu phone sahaja. So dia ada backup lagi. Korang boleh dapatkan di beg kuning 2 bateri lagi. So total 3 bateri jadi 15000 mAh. Masa aku travel hari tu memang sangat berguna aku bawa yang ni saja. Memang sangat-sangat ringan dan juga kita nak bolam poket pun sangat muat kat sini. So korang boleh dapatkan di beg kuning. Benda yang ringan tapi sangat bermanfaat untuk travel.